Dah macam wayang kulit dah. Sakit telinga. Yelah, Ikmal nyanyi je sakit telinga. Faham je. Yelah. Ketua buka lah hadiah. Kejap lagi boleh tak? Kita buka kejap lagi. Kita tunggu dia sign in dulu. Kita tunggu dia tunggu turun dulu. Kita tengok kejap lagi. Kita tunggu kejap lagi. Jangan nekan-nekan. Sabar dulu. Kita sabar dah. Banyak betul dia ni. Buka lagi lah. Itu tadi saya nampak. Hello. Ni Hello. internet mana tadi pakai ni? Minta maaf bang, saya ada internet lah, ada masalah sikit lah bang. Bang, saya nak nyanyi lagu abang boleh ke bang? Boleh nyanyilah. Saya nak dengar sikit lagu yang mana. Saya banyak lagu. Selamat Hari Raya, semua gembira, hati mulia, hati bunga-bunga, selamat Hari Raya. Tu bang, saya minat abang lagu abang yang tu bang. Yang pak hati munga-munga bang, hati munga-munga bang. Hati munga-munga. Saya try nyanyi lagu tu bang, saya tukar lirik waktu saya berjual tudung. Tudung murah-murah, orang beli bang. Tadi dah jual tudung? Tak ada abang. Tadi saya photoshoot. Oh, Abang dah makan? baru lepas makan tadi. Hebatnya. Yelah, tak ada orang pun nak hantarkan makanan. Makanan sendiri. Nanti ayah hantarkan makanan untuk abang tak? Abang nak berapa troli? Tak yalah troli. Menu je lah. Apa kau ingat aku mentera darah ke? Mal, kau nak aku masakkan untuk kau tak? Nak ayam masak kicap. Ayah masak kicap dah masak hari tu. Itu hari tu kau yang makan, aku tak makan lagi. Kau nak ayah masak kicap betul? Ayam masak kicap. Tak pedas tak pedas. Yang tak pedas. Bah itu aku buat pedas sikit. Tak nak pedas. Tak nak pedas. Nak kicap tak? Apa? Ayam masak kicap memang ada kicap lah dalam tu. Tak semestinya. Kalau aku cakap itu ayam masak kicap tapi aku letak sambal, boleh aja. Ikut aku yang masak. Suka hati akulah. Aku pernah panggil ayam butterfly. Kang main Sam gambar Google Kang. Itulah dia dah lah duduk jauh. Macam mana pula dia nak hantar ayam masak kicap tu? Alah, nanti kalau ada live ke apa, malah aku masak lah. Tak nak yang untuk berbuka. Order lah panda. Apa yang susah? Dia kata tadi dia nak masak. Macam mana ni korang? Yelah, ya kalau kau nak betul-betul buka ikut cita rasa kau, memang pandai lah cerita dia. Aku masak, kau kena ikut akulah. Lala Move. Boleh Lala Move lah. Dah lah, payah. Aku takut Lala Move tu abang bawa Lala Move tu makan. Benda sedap aku masak sedap kan. Nak ayam masak kicap, singgang ke, tom yum bodoh-bodoh ke, nasi putih. Oh, minta maaf Mal. Dengan aku tak ada tom yum bodoh-bodoh Mal. Tom yum aku semua ada degree Mal. Tom yum aku 4 flat dekan. Ayam masak kicap aku, ayam masak kicap PhD tau. Semua Ya, orang tak Mak. percaya aku pandai masak. Kau pandai Semua orang tak masak. percaya. Ya Rabbi, Engkau lah suri rumah paling berjaya. Pandai masak, pandai lipat baju, pandai kemas rumah. Pandai tinggal stokin. Iya, jangan. Inside joke. Kena pandai bezakan. Pandai tinggal stokin dekat Renai. Semua tahu, kau diam. Buat YT masak-masak sama-sama lah. Kan kita ada post video kita masak-masak ni. Masak apa tu? Peyek. Ya, kita bukan setakatnya buat video. Kita masak-masak tu siap buat lagu. Lagu ni. Sam masak nasi dalam bambu. Sam bakar kayu atas kayu. Sa pasti ayat-ayat orang baru.
Aduh. Kau kat mana? Dah Mal, nak balik dah? Dah nak balik lah. Malam ni nanti nak call lagi sekali macam semalam boleh ke Mal? Wow, semalam daripada topik ni Macam-macam topik lah buat. sampai ke topik keagamaan, sampai ke topik Kiamat, akhirat, syurga, segala Kiamat. neraka. semua. Macam-macam. Bima Kita Sakti orang pun kita orang bercall. borak semalam. Ya, pasal kasyaf, Entah apa dia borak entah. Inputnya pasal tak ada. kasyif, Output macam-macam. Kita orang kan memang macam tak tu lah. sihat. Call. Macam-macam cerita rupanya. Aduh. Dan dah boleh kot. Macam aku just nak nasihat lah siapa-siapa yang kat dunia ni yang macam ada hobi untuk membela katak dan ular boleh berhentilah Aku setuju. lepas tu dia share dekat status pula tu. Aku buka-buka je aku macam aku dah gitu dah. Tapi apa salahnya Mal? Dia nak membela katak tu, orang kata itu ialah mulia, menjaga ciptaan Allah, dapat pahala. Aku suka katak tu. Nama dia apa je? Tak pocik apa? Tapoci. Aku bagi itu first name dia, aku bagi last name tak katak tu Sering. Nama dia Tapoci Sering. Tapoci Sering. Macam Apache Sering. Katak tu gangster tau Mal. Adik aku nak bela ular, Adam nak bela ular, Along nak bela cicak, yang Ji bela katak. Aku tak tahulah korang ni. Tolong bersyukur malam aku tak bawa semalam. Okey lah Mal. Kalau dia bawa memang aku balen dalam kolam tau katak tu. Memang aku Aku pun macam nak plan nak bela juga. Tapi aku tengah cari lagi. Aku tengah nak bela udang. udang nak apa? Udang okey. Aku nak bela udang yang kacuk dengan ular. Kalau boleh dapat udang tu, ular tu ada kaki udang. Kira kalau aku masak ular tu aku kena remove dia punya kepala dulu. Kaki dia dulu. Mesti macam lipan kan? Ya. Alhamdulillah. Pelik-pelik manusia ni. Patutlah ada manusia macam Donald Trump tu. Dia boleh tengok yang aku letak lipan tu dekat story. Aku sopas. Okey lah Mal. Nanti kita call lah. Okay. Aku ada banyak lagi soalan berkaitan kasyif semualah. Pasal akhirat, pasal syurga neraka. Pasal hadis jin. pun ada. Angkatnya memang kita orang bincang hadis. Ya, hadis Ta'if. Hadis pasal tu, sahih. hadis Ta'if. Aku sikit lagi lah sampai mengaji lah dengan kau ni. Belajar ngaji. Itu nanti. Memang aku akan pegang rotan. Aku suka duduk depan. Uzubillah. Salah! Lepas Elok lah Weh, tak patut tapi- nak ismayang. Kena tapi- tumbuk sia-sia. Tapi Mal, aku takut lah kalau kau jerit-jerit tu aku balas. Diam ah. Jangan. Nanti kau dayus. Dayus pula. Nanti kau... Kita dah biasa berbual macam tu. Nanti kau jadi dayus. Kesian aku. Nanti aku tuntut fasah. Kau ke apa? Yelah, I minta maaf okay. I janji I tak buat lagi. Yelah, lafaz Jangan taklid dengar aku you yang ada baca. buat berhidung dengan perempuan lain. Lepas kahwin lafaz taklid aku yang baca dulu. Jika saya meninggalkan Iqbal selama 6 bulan betul-betul. Iqbal berhak. Nanti aku akan pergi mahkamah. Aku pakai abaya. Lepas tu nanti media ada. Pakai spray hitam. Ya, lepas tu aku pakai taksedo, saya pakai songkok. Macam memang tu balik. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Memang tu balik. Ton. Okay dah. Dah balik dah. Dah balik dah. Okay lah bye. Jumpa lagi. Bye. Keluar. Itulah topik yang kami bincangkan kak. Itulah topik yang kami bincangkan malam-malam sampai 2-3 jam. Kadang-kadang tengah berak. Lepas tengah berak dia suruh teman dia sahur. Lepas teman dia sahur dia makan kek lapis. Lepas tu dia tanya kek lapis apa Iqmal suka. Lepas tu masuk part hadis pula. Apa yang hadis Al-Quran ni? Macam tu nampak kita orang tak bincang macam yang akak-akak dulu. Waktu akak muda-muda dulu. On call guna Nokia Butterfly, Nokia 3 kupang, Nokia yang ada game-game mula tu. Saya tahu akak bincang pasal apa. Baby dah makan ke? Baby apa khabar? Baby.
Kita orang tak ada. Kita orang semua bincang pasal benda-benda yang bermanfaat. Ya. Paling common pun kat asrama pakai public phone. Itu pun duit shilling pinjam kawan. Ya. Kita nak bincang macam-macam kita bincang semalam. Sebab tu Ikmal ke handphone ni kena ada bateri penuh. Sebab apa? Dia kata dia nak call sekejap je tapi dia berapa 2-3 jam. 2-3 jam tu macam-macam soalan. Jadi dia kena prepare. Dia tidur pukul 6, dia tidur pukul 7. Dia nak heret kita sekali tidur pukul 6, pukul 7. Macam mana Ikmal nak tidur? Cuba akak cerita dengan Ikmal. Masa birthday gaya 24 jam. Apa nak buat zaman purba? Alhamdulillah, bagus. Ya betul. Kita banyak bincang pasal hal-hal yang baik lah. Orang kata benda bagus ni. Kita tak orang kata buang masa. Ni kenapa ni tiba-tiba live ni jadi macam ni. Minta ampun, mohon ampun. Tiada ampun, inilah hati sumpah dulu. Tak adalah semuanya ilmiah kak. Alah kak. Malah saya cakap dengan akak ni. Semua nak wallahi. Dah lah kak. Akak cakap jangan ambil biskut ni.